Aku selalu rasa cara paling menarik untuk melihat sesebuah negara bukan bila kita sampai ke destinasi, tapi masa dalam perjalanan ke sana. Hari ini aku nak bergerak dari Astana ke Almaty. Tapi kali ini aku tak naik flight. Aku pilih naik train dan akan habiskan hampir 17 jam merentasi Kazakhstan. Okay, so siang tadi kita dah jalan-jalan pusing Astana. Kita dah tengok semua monumen-monumen dia yang ikonik. So we did Astana in lebih kurang about 1 hari. So lepas balik ke hotel balik semula, ambil pack, and then kita terus rush pergi ke Astana Railway Station, Nurlizol Railway Station. Malam ni kita akan ambil train daripada Astana pergi ke Almaty. Train ni sajalah nak explore, travel daripada Astana balik ke Almaty, slow travel. Harap-harap dapat tengok pemandangan yang cantik sepanjang-panjang perjalanan yang mengambil masa lebih kurang 17 jam untuk sampai. So besok petang baru sampai ke Almaty. Bila travel, kita selalu nak cepat, cari flight paling singkat, cari jalan paling pantas. Tapi kali ni aku sengaja pilih yang lambat, 17 jam dalam train. 17 jam untuk tengok macam mana pemandangan berubah, cuaca berubah dan kehidupan berubah sepanjang perjalanan. Mungkin itu yang aku cari sebenarnya. Bukan Almaty, tapi perjalanan menuju ke Almaty. Right, yeah. This is Jordan. 1, 2, 3, 4. Ni dia. Alright. Kita dah masuk dalam kita punya cabin. So kalau korang naik train kat Kazakhstan ni, dia ada banyak-banyak kelas juga macam biasa. So, dia ada yang third class, second class. Yang ni nama dia Lux. So dia ada double bunk, atas dengan bawah. Lepas tu dia ada meja kecil kat sini, agak selesa walaupun kecil. Dia bagi tuala. So jari kita jalan-jalan dalam train. Best tak? Ha? Best tak? Best. Orang cari bilik yang ada toilet tu. Kan kalau bilik yang ada toilet tu short sikit lah. Dia ada satu lagi bilik yang 4 orang. Tapi macam kita tengok video-video orang sebelum ni, yang naik bilik 4 orang, masuk bilik 4 orang tu campur dengan lokal apa semua, menarik lah. Tapi nanti macam ayam dengan itik pula bercakap. Dan sempit sikit, barang orang banyak apa semua kan. So kita bayar lebih sikit, tak apalah, janji kita selesa 17 jam duduk dekat dalam kabin yang macam ni. So yes. Ini toilet, penting. Kali soalnya digital.
routine back. Your guide, have you traveled with us before? No. Если у вас возникнут вопросы, можете обратиться ко мне. If you have any questions, please. Sebelum train bergerak, konduktor datang periksa pasport kita orang. У вас есть вопросы? Kami bersembang guna translator je. Memang simple. Tapi momen macam ni selalu mengingatkan aku yang aku berada jauh dari rumah. Jauh dari benda-benda yang biasa aku lihat setiap hari. Okay. So dia nak ambil gambar pasport tu dulu, so dia bagi tahu. Okay. Thank you. Thank you very much. Dan macam tu je Astana perlahan-lahan hilang dari pandangan, digantikan dengan malam yang panjang di tengah Kazakhstan. Makan malam aku, Maggi Cup je. Tak mewah langsung. Tapi entah kenapa, makan benda simple dalam perjalanan yang macam ni selalu rasa lagi nikmat. Alright, kita orang pun dah mengantuk dah ni. Tapi kena buat dulu katil ni. Jom. Bila mata dah mengantuk, aku pun mula siapkan katil. Ruang dia kecil je, tapi untuk satu malam dalam train ni cukup lah. Kadang-kadang bila travel macam ni, aku sedar sebenarnya kita tak perlukan banyak benda untuk rasa selesa. Okay, siap. Alright, semua dah siap. Dah boleh tidur. Jumpa besok pagi. Aku terjaga tepat pada masanya. Kat luar tingkap tu, matahari perlahan-lahan muncul dari ufuk Kazakhstan. Momen macam ni lah yang memang susah nak dapat kalau kita naik flight. Good morning. Selepas lebih kurang 9 jam perjalanan daripada Astana dengan train ni Muhammad ke Almaty, hari pagi, set dia memang magic, memang lawa. Sunset lah, sunrise dia, matahari naik awal ke 5:30 hari dah naik dah terang. So kalau kau nampak sunrise dia dah naik jauh lah. Kita ada lebih kurang lagi 6 jam untuk sampai Almaty. Sarapan pagi aku pun sederhana je. Tapi bila ditemani pemandangan yang sentiasa berubah di luar tingkap, aku rasa susah nak mengeluh. Perut pun dah nampak. Dah makan dulu. So makan dulu. Sebaik ada bawa kembara meal. Kita panaskan. Lepas tu kita makan. Good. Bismillah. Aku habiskan banyak masa dekat tingkap, sekadar melihat dunia berlalu. Kampung-kampung kecil, ladang, haiwan ternakan, benda-benda yang mungkin aku takkan nampak kalau memilih untuk terbang. Bila berjalan dari satu coach ke satu coach, aku mula sedar yang setiap orang dalam train ni sedang menuju ke destinasi masing-masing. Cerita yang berbeza, tujuan berbeza, tapi untuk seketika, kami semua berkongsi perjalanan yang sama. Hello. Hi.
Hello, morning. Morning. Bolted, Pablo. Oh. Vroeger kon bolted. Let je op met. Ni order menu dia kat sini, kena translate ke English daripada Kazakh. Ni menu dia. Alright, so kita orang dah mula memasuki Bandar Almaty. So lebih kurang dalam 20 ke 30 minit lagi kita akan sampai ke stesen kereta api Almaty. Barang pun kita orang dah siap kemas apa semua. Orang pun dah start lalu lalang sebab dia orang pun agaknya dah tak sabar dah nak turun. Bayangkan 17 jam duduk dekat dalam train ni. Agaknya diorang pun sudah restless. So lepas turun daripada train ni, kita orang akan terus check in ke hotel. Jam kemudian, akhirnya aku sampai di Almaty. Dan macam kebanyakan perjalanan yang best, aku rasa ia berakhir terlalu cepat. Mana kita nak pergi ni? Sana? Sana? 17 jam dalam train ni sebenarnya rasa sangat panjang. Tapi bila dah sampai, dia rasa macam belum cukup. Bila melangkah keluar dari stesen, aku tahu penggambaraan aku di Almaty baru bermula. Tapi kalau ditanya apa yang paling aku akan ingat, mungkin perjalanan untuk sampai ke sini. Balik kereta ni exit. Terima kasih sebab teman aku sepanjang perjalanan ni. Jumpa lagi dalam pengembaraan aku yang seterusnya di Central Asia. Kalau korang suka konten yang macam ni, jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komen.